Okay, so ada seorang pederi ni. Okay, dia tiba-tiba ada orang datang confess dekat dia. Yang orang tu adalah pembunuh kepada mak pederi ni. So ini bukan sahaja teori biasa, tapi dia adalah plot di dalam sebuah filem thriller Korea yang bertajuk God Knows Everything. Cerita ni mengisahkan seorang pederi muda yang bernama Do Woon. Ni, lelaki ni, okay, yang masih dihantui lagi dengan misteri kehilangan dan kematian tragis mak dia beberapa tahun lepas. So satu hari tu, dia tengah jaga bilik pengakuan dosa, confession room. Okay, so datang seorang lelaki misteri nak buat pengakuan dosa dekat dia. So lelaki misteri ni dengan selambanya confess yang dialah pembunuh sebenar kepada mak pederi tu. Okay, tapi masalahnya undang-undang gereja dia tak boleh bocorkan rahsia tu. Kalau orang tu mengaku dosa dia dekat confession room tu, so pederi yang dengar dosa tu tak boleh bagi tahu sesiapa pun, termasuklah polis. So sebab terdesak dan memang nak tahu sangat pasal kematian mak dia dan dia nak tuntut keadilan untuk mak dia, so dia telah mengambil jalan sendiri. Dia mula siasat latar belakang pembunuh tu cara rahsia. Tapi semakin dia gali dan gali lagi pasal pembunuh tu, rupanya kes pembunuhan mak dia berkait rapat dengan satu ajaran sesat yang sangat berpengaruh dan bahaya. Setiap watak dalam filem ni ada agenda sendiri. Kita sebagai penonton sentiasa tertanya-tanya, siapa kawan yang betul-betul kawan? Siapa pula musuh dalam selimut? Apa yang best pasal filem ni, dia main dengan psikologi pederi tu. Sama ada dia nak ikut iman dia ataupun dia nak ikut nafsu dia untuk cari pembunuh tu dan balas dendam untuk mak dia. Aura pederi tu sangat luar biasa. Ditambah pula dengan plot twist dia yang berlapis-lapis tu, memang betul-betul buat aku berpusing-pusing kat dalam cerita. So untuk korang yang suka dengan filem thriller, misteri, solving misteri dan keagamaan, korang boleh layan cerita ni. Aku bagi 4/5. Okay, kalau korang dah tonton cerita ni, cuba korang bagi komen sikit. Cerita ni best ke tak? So kalau korang suka lagi dengan filem-filem macam ni, janganlah lupa untuk follow Aisyah San. Bye korang.